Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kerakaan malam ni sesi penggambaran di waktu malam, di mana ada 2 biji kereta mode racing. Yang depan ni adalah kereta saya, itu bendera negaraku, dan itu kereta Wak Jawa mode racing. InsyaAllah kita cuba tengok bagaimana beroperasinya. Di depan tu kereta tu dibekalkan dengan dik, dan yang Wak Jawa ni tidak dibekalkan dengan dik lah kadang-kadang. So kita tengok perbezaan antara kereta yang dibekalkan dengan dik dengan yang tidak ada dik. Malam ni kita akan tunjuk secara perlahan lah, untuk nak melihat perbezaan antara dua kereta ini, yang dibekalkan dengan dik dan tidak dibekalkan dengan dik, apa dia punya action dia ataupun karakter. Sekarang ni saya belum operasikan lagi konsep dik. Iaitu aktif. Mana dia? Okey. Tak apa, dia masih dalam keadaan peringkat belajar. Okey, ini kereta saya. Saya akan cuba menggunakan sistem dik. Okey. Okey, dik balik. Kau ke mana dia? Jatuh kat tempat aku